الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, sama-sama kita meningkatkan akan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Allah Taala limpahkan kurniaan. Allah Taala mencurahkan lagi kepada kita bagai-bagai nikmat. Maka di dalam keadaan nikmat ini satu amalan lah yang untuk nak menjagakan akan nikmat yang ada pada kita. Nak jaga kebun, kita buat pagar. Nah, nak jaga rumah, kita koci. Nah, maka nak jaga nikmat ialah dengan kita syukur. Nak jaga amal kita dengan ilmu pengetahuan. Nah, ketika kita kena duduk di dalam keadaan pandai jagalah. Dan utama sekalinya sekarang ni kita duduk daripada 3 hari daripada bulan Sya'ban. Nah, masuk dalam hari yang ketiga dah kita ni. Nah, tak akan lama kita akan berjumpa dengan Ramadan. Maka sekalipun kita duduk daripada bulan Sya'ban, maka doa tu kena baca lagi lah. Nah, cuma ke ubah sikit. Yang kita dah baca pada bulan Rajab, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Hanya kita ubah sikit je. Bunyi gelana. Allahumma barik lana fi Sya'bana tukar Rajab. Jadi Sya'ban selalu dah. Allahumma barik lana fi Sya'bana wa ballighna Ramadan. Nah, ubah Rajab tu baik. Kalau kita ambil di mula-mula lagi, walaupun kita duduk di daripada bulan Sya'ban sekalipun, tapi kita ambil asal lagi, boleh juga. Tak ada gapo satu. Nah, cuma orang panggil kita nak, orang panggil gapo ni, orang panggil nak ambil bahasa Arab, orang panggil kita nak ittifaq.
Mana kata ittifaq ni sepakat tes selalu dah. Dia sepakat tes dengan bulan yang kita duk. Tu nah. Tak ada gapo juga nak baca Allahumma barik lana fi Rajab apa boleh lagi. Tapi nak aulanya orang panggil buh baca we kena tepat lalu dah. Tadi Sya'ban lalu dah. Sebab Rajab yang lepas mari dah. Maka dari Ya, boleh juga, tak ada gapo satu. Cuma orang pengen nak ittifaq dengan bulan kita ni pun comel hok ni. Nah. Kali itu di bulan Sya'ban ni ulama ada tatbik sikit, orang panggil ulama kita beceh sikit. Orang panggil korek nak ambil makna satu persatu. Deh Sya'ban kelimah dia tu 5 huruf, shin, ain, ba, alif, nun. Maka kita ambil pengertian makna daripada bulan Sya'ban ni untuk nak kita pandai kerja. Di dalam bulan Sya'ban dia nak gapo atik pada kita. Sya'ban sing yang pertama ulama tatbik mari syarfun. Bulan yang untuk kita mendapati daripada kemuliaan. Maka ulama buat kerja katanya untuk nak kita melia daripada bulan Sya'ban tak lain tak bukan suruh kita banyakkan akan ucap selawat kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya bulan Sya'ban Nabi mengaku Rajabun syahrullah, Rajab bulan Allah, Sya'ban syahri. Nabi kata Sya'ban ni bulanku. Lalu tu kita ambil bulan itu untuk kita banyak selawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Kerana siapa dia banyak selawat, orang ni akan dapat kemuliaan sisi Allah Subhanahu wa taala. Tu syin. Ain pula. Ain pada Sya'ban tu. Gapo ain? Ain sekena ulun, ketinggian. Yani so kita ambil bulan ni menambahkan, meningkatkan akan amalan kita. Nah biasa dah baca Quran selah menambah naik kepada 2 lah. Nah biasa dah maya sunat sikit sebanyak tambah pun jadi banyak sikit. Biasa zikir setara ni menambah pergi sikit orang panggil. Nawi kita jadi ketinggian sikit. Jangan duduk tempat tolong kita panggil. 2. Yang 3 huruf apa weh? Huruf ba. Ba sekena birun. So kita pisah buat kebaikan. Buat baik dengan 2 ibu bapa kita, buat baik dengan jiran rumah tangga kita, buat baik dengan orang yang duduk bawah kalangan kita tu birun. Yang keempat huruf alif. Alif ni mana alif? Mana apa alif? Alif ni so kita berjinak-jinak kita dengan Allah. Nah bulan ni dah kena banyak kita duduk masjid. Orang panggil ajar berjinak. Ajar jinak kita dengan Allah. Pak kita sekarang ni gejinak dengan benda maksiat. Dengan maksiat dengan jinak molek. Dengan Allah Taala mulaliyah lalu. Dah tu kan? Ajar bulan ni buat jinak kita dengan Allah. Yang terakhir sekali nun. Nun seka mai pada nur, mai pada kecahayaan. Apabila kita syarfun, apabila kita ulwun, apabila kita birrun, apabila kita ualifun, nurun yang nak mai ketenangan dalam hati kita, kesedapan dalam amalan, kemanisan dalam amalan tu yang nak akan masuk mai cahaya kita. Nah, baik kita masuk dalam media kitab kita dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin. Pada muka berapa? Mak muka berapa mak? 21. Di sebab menimbulkan riya. Situ dah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin. Katanya sebab menimbulkan riya. Jadi perkara ni mengeret kepada tuai tu nak pergi jadi riya. Apa makna riya? Riya ni yakni kita suka buat amal, kita bersangkut paut dengan ibadat, suka nak buat orang nampak. Nah,
Maka ria ni kena ingat sekali lagi. Ria ni kalau bak dunia tak ada siapa, bak dunia lah. Gi motong kok boleh tahu kata kita motong dia Allahnya motong molek ria mak kita panggil. Bak dunia ni tak ada gapo. Nah, tetapi bak sakut pak dengan ibadat ni Allah Taala marah. Kenapa? Masalah kongsi. Sebab orang balas sembahyang kamu, orang balas puasamu, orang balas amalanmu aku, ya Tuhan kata orang lain tak boleh nak balas. Datang-datang kita buat ibadat kepada Allah, ada habwe orang lain kata nak kepada balasan orang. Balasan ni bukan kata mangan duit piti, gapo? Balasan dengan puji. Hawa dia mau puji, nak pada puji ke? Nak pada orang kecek molek kepada kita. Tu pun dibila kata balasan. Kata ria ni lawan dia gapo? Ikhlas. Tu lawan dia. Nak buat dari ria tu baik, ikhlas ya mari duduk. Nah, tak mesti duduk sekali, ria pun ada, ikhlas pun ada, nak capur duduk sekali ya tak boleh dua perkara ni. Tapi kaedah lah kita kata, kaedah dimaklumkan nak boleh mai ke ikhlasan ni, ya kena mari di ria dulu. Ya bahasa dia kita orang makan rendah ni. Nampak tak? Bukan kata geno, mu tak ada nampak, ku tak ada nampak, mungkin semai masjid. Oh, kalau pergi wasaria geno. Siap. Mari gak dulu. Mari dulu. Allah ria pun mari. Mari. Insya-Allah lama kelama kita dah buat acak-acak tak lama ya habis benar apa itu. Nak nanti ikhlas dai mari selalu bakal tak kena wa'mah gitu. Nah, tak apalah ria apa ria dulu nah. Insya-Allah dalam keadaan kita ria duk mari tu ke. Nya mari tu benar kebaikan kita. Nah, dia tak lama ria ni pun. Dan sebab amat dak misal tu lah. Allah mula-mula beli baju baru no kepada orang tegar kita. Mula-mula kita pergi potong baju, pakai baju baru. Lalu kau demo tak tegar baju, rasa nak marah. Mu tak nampak kena baju ku baru beli ni. Hawa demo tegar kau. Dah berapa? Hawa demo tegar baju baru beli rasa kena ya kita. Tapi dia pakai boleh sebulan 2 bulan weh. Nak kena lagi dong kepada orang tegar baju kita, nak lagi. Rasa nak lagi mak. Tamu dah rasa cemuh. Bawa kita siapa pak lu baju molek Allah berapa tahun dah berhenti hati kecek halai kau hati kenapa keikhlas saya mari dah mula-mula nak jadi mula-mula nak nah kita beli kereta Allah mula-mula buat kereta tu baik kedan kecek beli kereta baru pula kereta pula kereta je apa ni tu gak ramah sarah pagelak pacerah tak apa ya dak ramah ya mau kita panggil sedaplah lah ni 4 tahun pakai kereta pacak kereta pak Allah molek kereta mu berhenti dia weh jadi sebab menyanyi perasaan yang duduk menyanyi kan ya namanya hati apa tu ikhlas ya nak mula mari kata nah baik kalau itu kata gapo weh katanya sebab menimbulkan ria itu ialah satu ni gapo satu, nak boleh mari banding gapo? Satu ialah suka dipuji Allah. Hati dia tu nak kepada orang puji. Wah gapo-gapo nak orang puji dia lah weh. Hati lek dalam tu dia nak kepada benar tu. Nampak tak? Suka dipuji, yakni hati dia berkah nak kepada orang puji dia. Jangokmu, lawamu, comemu, tak apa lagi hot tu ni. Hot dak takutnya, molek semayemu. Noi dia merasa gitu. Semayemu molek weh. Qur'anmu baca sedap weh. Bemu sak ni sedap weh suaramu. Tu duk nak kara lah tu. Tu pengen suka dipuji. Kenapa kita nak pada puji orang? Kita terlupa daripada pujian daripada Allah. Kita terlupa kata Allah Ta'ala yang sangat puji orang pasal mana. Allah Ta'ala sabit pun ibadat Allah Ta'ala sangat suka ibadat tengah malam. Antal qiyam wa antum naum. Kamu semaya dalam keadaan orang ramai duk tidur. Tu kena bet tu. Apa maksud? Maksudnya kita buat seorang mu dengan aku ya Tuhan kata. Mu tak usah fikir ke orang lain lah.
Nah, supaya sedekah. Sedekah yang Allah Ta'ala berkenan sekali apa? Sedekah dengan tangan kanan, dalam keadaan tangan kiri tak tahu. Apa mana weh? Orang dekat, orang rapat lagi tak tahu. Habis tu amal puasa ni tu kata kena weh. Tu amal puasa as-saumuli. Puasa mu tu hak aku. Kena kata itu. Karena amal puasa ni yang rupa tak ada. Perak. Semaya rupa dah kita reti nampak. Yang ni duk semaya ni. Nampak duk rokok, nampak duk sujud, nampak duk qiyam. Nampak tak? Tapi puasa weh mana rupa dia. Ni sebuah hari ni pakat puasa belaka. Pia ke tahu hati. Kalau ada orang puasa, pia tahu hati. Muka duk supaya berkecek lah. Yang buah lah. Yang berjalan lah. Cuma ke beza dengan makan, dengan tak makan tu. Tapi tu puasa ni tu have kena. Kenapa? Puasa ni mu dengan aku. Manusia tak tahu. Tapi tak ada orang lah kita pun puasa pun nak royak kau orang. Kenapa nak? Mari duduk kau kedat teh, wak muka pucat. Pak kita tanya, "Hei, kau anak teh dia mau?" Kata, orang puasa. Kelai. Mungkin ada rumah. Mau main duk apa sini? Kenapa nak? Tu pengen suka dipuji. Pak orang kita dia puji ni sebab orang Tino landa kacap jangok ya nak gapo orang Tino ni kata saya bubuh bulu mata ni bukan main yak saruk bukan senen ni weh tak itu ke bo bedok ni bukan main bo locang bukan main ya nak gapo mak jawab ya nak kepada kepujian tak puji menengung bah dia pakai cut jangan Allah kena nampak kau jangan tengok pasal serena habis 14,000 tak apa muka dia ni kenapa dia nak kepada puji habis banyak mana pun tak apa hatinya suka hatinya serena maka kita ubah daripada nak kepada pujian orang tukar untuk cari kepujian daripada Allah kelek umi kau tu pula nah satu yang kedua asbab daripada seorang tu nak mari menimbulkan sifat ria masalah hati dia tu gapo weh jawab yang kurangnya dah takut dicela takut orang kata berengok apa mau duk oyak tu lah pian mari di rumah pian mari sepadi masjid boleh bungakan serban pian mari di masjid boleh buh dengan baju pian semai di masjid boleh bungakan serban ada cukup lekat mari di rumah biasa piyah bakara dah piyah bedah dah kasih upah right nampak baju ada dia pakai lagi setengah orang dak dah panas tadi kan bagaimana masjid kita boleh pakai geno kita mari masjid boleh piyah sedekah mari di rumah piyah tak ada geno mari masjid kita boleh kasih rubah sedekah di rumah tak ada kasih rubah apa kenapa kerana kita takut dicela takut orang kata Allah tak pada dengan tohji lalu tak pada dengan tok babo lalu tak pada dengan tok rimeh lah tak pada dengan tok tak pada dengan tok khotib tak pada dengan tok bila tak pada dengan kak makan padahal tok khotib sendiri pun mahir rumah tak ada piyah-piyah kali lah nah tapi dah mari masjid ni apa tukar ngabuk Espanya nampak nak ngakai kerubung lagi dengan ni lagi cukup lekat tengok maya masjid kita tengok di rumah pak dah lama duk menguruk kita perang mau duk menguruk apa duk semaya kita muka tak ada pakai baju ke orang nak menguruk je pakai baju dah dah serupa ngau menguruk dengan semaya di rumah ni serupa kenapa di rumah kita boleh buat kerana orang tak ada celah dia nak kata apa kita telah mari masjid ni rada tu iman telah mari masjid soal kapiah mana tena telah kalau teruk tu iman dia tu iman tak kapiah ya takut apa takut orang celah kita sampai kita boleh molek tak bak dunia bak dunia kita tak takut apa tu baiklah ke datang pakai piah dak kenapa tak kita ikhlas molek tak kata apa dia mau nak kata lu ada ke gila ke datang lu mu tak kapiah ke datang tak ada ke kata apa itu boleh dak ni udah upah gapo takut daripada orang celah kena takut gapo takut Allah Taala celah you kena lepas tu aku semaya ben itu celah aku ni
Aku ibadat bani Allah Ta'ala marah diku ni. Kita fikir Tuhan marah kita. Lah ni kita dah takut ke orang marah kita. Kita terlupa fikir kata Allah Ta'ala nak marah kita. Tak ada fikir apa kali tu. Nampak tak? Kena takut di gapo? Kena takut di kemerkaan Allah. Kita kena takut leknung weh. Nak ubah lah kita ni nah. Habis kata. Yang ketiga, orang dia ada sifat celon, sifat ria ni. Sebab nak mari ria, nak masuk dek kita ada yang ketiga ni gapo? Tomo akan harta. Fikir dia hari-hari nak fikir nak dapat harta benar. Orang dia tomok kepada harta so ni tak kira dah haram halal ya tak tepi ni. Ya kira boleh duit dulu. Ku kira boleh duit. Allah haram ke haram asal ke duit. Dalam kita ada sebut. Dalam kita ada sebut kata kena. Apabila semaya kita tak molek, amalan kita tak molek, maka benar tak molek, dia nak lopak mari cari kita. Ingat tahu? Cek tu semaya tak molek, baca Quran tak molek, ikut amalan ibadat mana kita buat tak molek, benar tak molek tu tak nak benar tak molek nak cari kita. Duit haram nak mari cari kita, duit riba nak mari cari kita, duit gapo lagi risuah dia nak mari cari kita. Kenapa? Karena kita tak molek. Kecem geno orang ni sikit-sikit mari duit di kumisan kalau timur berlaku mai kada mari duit mai gapo tanah tu satu alamat kata kita tak molek dan kita tak molek benar tak molek yang nak lapak mari cari dia kita molek dah Allah Taala sekat dia amalan kita molek, semaya kita molek, puasa kita molek, duit tak molek, ya tak boleh mari. Allah Ta'ala capok lah hati dia, tak ada berasa nak wik kita. Kalau pergi pun tak temunga kita, dia nak jadi pesa Tuhan, nak beralih sendiri. Tapi apabila kita ni amalan kita tak molek, kaki kau tu babak. Ni, apa kita necang Apa kita ada gaji kayu, misal kita kerja gaji kayu. Kita gaji kayu, molek dah gaji kayu. Molek tapi pelak orang hak mari upah kita gaji kena ketua abah. Ada orang. Orang ramai-ramai ni tuai abah nak kita ni. Kenapa dah? Cek tu amalan kita tak molek. Lepas tu tempat kita beki di mana? Tempat beki je beki di amal. Kelip beki semaya kita. Kelip beki puasa kita, kelip beki baca Quran kita, tepat beki nak beki kau lain tak boleh. Nampak tak? Sudah beki kau lain. Kata kelip kecem kita. Habis pun hari ada mai cariku, aku semai. Tepat kita boleh tahu aku kena beki mana? Beki sana, beki demo tak boleh. Mu jangan duit diku, dok lari orang. Mu jangan duit diku. Lagi nayuk lah, lagi nayuk, lagi botol. Misal duit, soal lagi demo tak molek yang lagi. Apa tu? Kenapa? Ia bersakut dengan amalan. Saya kata musmaya we molek, hak molek nak mari cari kamu. Musmaya tak molek, hak tak molek yang nak mari carimu. Pada mari cari kita tak molek lah ni buku apa? Klik biasa. Kita semaya lah ni kosong ada kedak lagi. Ambil asmaya tu kena kedak. Mana junuk ni molek kedak. Orang tak tahu kita. Siapa itu dah ketain wei mari ni? Dapat tu? Kalau itu gapo orang ni weh? Tomo akan harta. Allah ni pun satu. Sampai tu Nabi kata likulli ummatin fitnatun. Tiap-tiap umat Nabi ni ada fitnah belaka. Kau Nabi Lu ya ada fitnah bagi dia. Kau Nabi Soleh ada fitnah bagi dia. Kau Nabi Musa ada fitnah bagi dia. Tapi Nabi katanya wa ummati wa fitnatu ummati, bermula fitnah bagi umatku akhir zaman ni gapo weh? Al-mal, harta. Fitnah umatku sekarang dengan harta. Dia boleh harta sosial. Nampak mabuk selalu dah, mabuk ke harta benar ni ke kita kira dah. Dia berasa kata dia ni kekal, dia berasa kata dia tak mati, dia berasa kata dia boleh buat apa. Hingga mari berasa dalam hati tak ada Tuhan pun, tak ada apa, aku dah duit dah. Nyaya ni
Dekuk ada duit, so aku boleh buat belaka. Tak ada Tuhan. Tuhan pakai tak tepi, tak ada dah. Pakar mana ada Tuhan weh? Kau duit tak ada. Baru duit tak ada Tuhan dah lah. Tengok apa kita, dia duit tak ada mula, ya Allah. Ya Allah. Kau duit dah weh. Kau duit dah banyak ya Allah dah. Tak ada pakai metro sak pam tak ada fikir pun dah. Kenapa ni? Hati kita terikat dengan harta, dengan mal. Ni bahaya. Bahaya kita sekali bahaya dengan duit pitih. Tak ada kan? Bahaya dengan duit pitih. Learning ni klik dah. Kalau soyak dah. Learning orang bimbing anak duit tak ada ke orang bimbing anak ilmu tak ada lah ni. Klik tanya. Dunia sekarang orang bimbing anak tak ada ilmu ke orang bimbing anak tak ada harta. Jawab kata kita nak bimbing anak tak ada harta. Siapa tu dia anak tak ada kerja serabut ibu bapa. Serabut lah. Anak tak ada ilmu ada ke apa? Ni buat kita ada anak jatuh ni. Dan kita mati. Anak kita nak panas mayat-mayat dok kok kita. Besok periksa dah, besok tanya dah dia. Kita bisa tanya lah, aku dah aku mati, Muhammad jadi tu imam semaya aku dah, adaknya kita kena mati dulu. Tapi nak tanya, besok dah pergi anak lagi, dah aku mati, mu semaya mayat cik dah. Besok dah tanya dia, boleh mayat ke tak? Lalu ni kita tanya anak duk kerja banyak mana, boleh duit banyak mana, apa ke dia? Fikir saya, fikir ke duit. Apa itu learning boleh anak sikit hatta naik bakok jadi yam, hatta naik bakok boleh kerja. Kenapa? Penting ke duit. Ilmu kau tak ada dah kita. Dia tak apa nak kau ni ya, kau besar kecah ni ya. Kau lidah bobo bergerak atas pondok, atas pondok. Wih kerah sikit lah, pak naik kau Phuket bergerak. Saya kau apa nak ambil anak kelik dah. Kena. Apa tak ada jalan mengaji sini weh. Lepas tu, nak kerja. Learning. Habis tu, ambo doyak semua. Kalau kita nak hatta anak ngaji pondok, atau kira lah, anak hatta ngaji ke agama deh. Kita ibu bapa ni kena satu. Jangan fikir banyak. Anak atas, anak jaya so ngaji media pondok, ngaji media agama, ibu bapa kena hatta gisau ya. Hijau kuwe duit dia, ikut dia, apa kena sakira, baru anak jaya. Tapi kalau dah hatta anak rate so hijau rate, hatta anak so hijau rate, pakai tak ada jalan. Hatta anak pergi pondok, lepas tu 4 minggu dapat mengkelai dah, dah tak nak aku padis dah, tak usah harap lah. You jangan wih kerja. Anak ngaji agama mu jangan wih kerja. Kita ni wih kerja banyak ke anak kita. So ngaji hati, so kerja hati, so menebah hati, klik motor akik sekerak hati. Pakai pada. Cuk bari bunga ni. Ya gena-gena ya berat dek kerja. Berperhati for hodok ngaji Allah lah kata bagi tengok saya ni. Hodok ngaji Allah lah dia di tok bapa, dia di berama deh. For ni ngaji sungguh ya tak tahu kerja. Habis tu tak pelik bapa tak pandai berjokang. Bapa tak pandai nak buat kasar jatuh. Bapa tak pandai nak kuih kang. Tak ada pelik. Muka kita nak mengaji, tak ada mengaji hot tu. Tu tak ada berhaduh kok kang apa itu. Nampak tak? Ya kena buntung. Ya kena setara. Ya kena setangih. Apa setangih? So ya. Hatta matuluk belajar. Mengaji. Mengaji. Amalah nak yang kata masuk amal mengaji dulu. Nah, retua amal. Wah, kereta tren nak kereta apa nak ya nampak orang pikir aja kita ya cok. Orang tua mu. Cok cerek. Mu nak jadi tak karing tu. Pikir aja kita. Dia tanya mu, nak ada tak? Kita tengok dak aku dia kena jadi. Tak saya ngaji. Tak saya ngaji. Pre ya kita mau orang ikut sekerak lah. Ya cok lah. Mu nak ada tak orang sekerak. Wasa nara. Nah, mai kerak tak lagi nara. Saya ngaji. Ikut dia ketemu orang kerja apa ya cak kereta mau so tengok mu nak kedak. Dan mu tak say, mu ngaji. Aku nak sara, mu sabada. Nah, ya suruh kita mengaji lah. Mu sadar pada, mu sadar berkira cara apa. Ni fikir nak tu fikir nak orang mengaji ni pada nak mengaji kata pun lagi duk bakak lagi jadi yang cari duit kau mengaji. Caya mola tak teh lekak kau nu tak mau kelai dah kau ni. Ya kena so.
Ha tu. Apa nak ayat tu? Le ibu bapa tu. Kena main harta sau lepas wi anak dia. Pak kejayaan serah kepada Allah Taala. Serah kok tu Allah. Dan duit hak kita habis kepada anak kita mengaji. Duit hak kita habis anak kita mengaji agama ni ke. Allah Taala tak rugi. Allah Taala bayar kelak. Tuhan bayar kelak. Dibila katanya pahala sedekah tu. Kita dah bagi ke anak kita. Habis 10,000. Habis 50,000. Oh, dibila pahala sedekah. Ni supaya amak duk kacau mengaji apa tahu ni ke. Ibu apa amak duk habis dengan amak gini. Pahala sedekah kelak dia. Allah Ta'ala balas kelak semula. Jadi rasa kata, oh, ni nak pergi ngaji ponok berapa harga ponok 4,000 lu. Iyalah. Tak mau habis sekali tu. Fak kita lalu nak ngaji agama saya beri lalu. Kalau ngaji agama saya beri. Pondok peri, apa pondok peri dah tak? Pesesak dah. Nak pondok peri. Nak kitab peri. Kitab peri tak sini. So kita ni kenapa? Kita tak happy duit. Padahal ada habis duit ke agama tu ke. Kanakan akhirat hak kita. Cedek kata nak we buah hati we ku hapi dengan anak seorang ni kan habis 10 juta ke hapi dia Allah tak lain pun tak apa klik kita akhirat mu boleh tengok ni baik dah habis duit kau orang lain baik kita habis duit dengan anak kita Allah tak lain pun sungguh kita hantar anak kita ngaji pondok habis 10 tahun tak ada alai habis puluh itu tak ada alai dah walaupun tak alai pun anmu dapat kelabut mu habis kok dua dengan anak kamu ni tapi kalau mu habis kok dunia weh hatta anak ngaji bomo hatta anak jadi kru kalau tak ada kru habis juta-juta per free ya ada boleh apa habis hok dunia sudah akhirat nak buka tak boleh pula tambah apa ratana apa itu hatta lah kita ada anak hatta kok ponok ngaji kok agama ngaji sedok saya Allah tu hanya cara mek itu dia apa ni ni jadi kru gaji 14,000 pun nak semaya-maya kepok tak pandai gaji 14,000 salah aja nak mati dah nak pergi baca Quran tak reti kena upah budak suku mai dak baca walah ayo ada nak nah kata kau mana kita ni nah tu panggil harta benda nah habis katu tu panggil tomok akan harta. Cukup sih 3 tu dah. Suka nak kepada puji, yang keduanya takut daripada kecelaan dia mencela kita, yang ketiganya tomok akan harta. Orang dia tomok kepada harta ria dia nak mari lalu dah. Apa dah? Ria. Cuba tengok orang kita, dia nampak jalan nak boleh duit sikit. Tak ada boleh lagi nampak jalan nak boleh. Kecek dosa dah weh. Bunyi kata tanah nak laku tu pun sudah ada orang kecil lah kedata gadah kaki letak kaki tata tanah kawin dia duduk kata nak boleh dah tu dia mau nak kira dah lah dia kata dia mau beli lagi dah tak ada beli lagi tapi dia sudah ada dah kenapa? Kerana jiwa dalam tomok nak kepada harta benar habis kata Allahu Akbar apa tu nak ayat perkara ni hendak dah hati kita ni nak uai benar lapin ni ya bukan sehari dua nak uai benar lapin ni ya bukan makan masa sampai tu orang hendak keluar dakwah ya nak uai benar ni duk kaca keluar dakwah duk gapo ni duk uai benar ni oh gi wagah lapin orang habis muka kita sedap Allah ni sedap semaya lah. Terang kita jalan wagah. Terang. Bawa kita jalan wagah dah ajak dia mau pergi semaya. Wasa habis harga. Wasa habis harga lah. Aku harga taran ni ya. Assalamualaikum. Jadi di masjid ni malam ni ada bayar nah. Pak kita ama-ama kalau ada luar lagi dah. InsyaAllah jalan congok. Hei, wasa tu be'ai mata. Asabi harga tu nak royak kata hino kita nak awi berasa hino tapi ya tak nak berasa tak ambo kita nak berasa lebih gi kau telur orang nak lebih orang panggil itu sifat koron nama dia sifat korong lah tu korong ni dia pergi ke mana ni ke dia pergi dengan karawan korong
Dia tu baik pergi kat luar, dia pergi dengan karawan, dia tak pergi sorang. Dia ajak orang tu, dia ajak orang ni, kapit kang ni, dia jalan tengah orang belakang. Masa tu orang pakak tengok korong, orang tengok korong jalan pak, orang pakak kata kan weh. Ya laita lana haza misla haza qarun. Ya ada itu. Ya laita lana. Oh moleknya kalau ku seumpama korong ni, nampak hebat. Tak tahu hebat kena harta ni, ya harta dah jadi. Korong ni jadi punah buku harta tu. Nampak tak? Boleh harta pak mula mega. Boleh harta pak mula tak nampak ke agama, mula nampak agama tawar. Nah. Habis kata. Cukup situ. Sudah pada tu. Maka apa kata weh? Sudah pada tu, maka bagi menghilangkan riya, cara yang kita nak buat tu bek riya. Nak buat perasaan suka buat orang tengok, suka buat orang tilik ni. Maka bagi nak menghilangkan riya itu, sampai tu orang tasawuf ni, fak tasawuf ni. Dia ahli tasawuf. Dia nak fak ahli tasawuf suka pakai yang buruk-buruk. Tengok tak? Kita tengok fak ahli tasawuf suka pakai yang buruk-buruk. Dia tak ada duit nak beli piah molek. Dia tak ada duit nak beli kereta molek. Dia tak ada ke? Dia ada. Bagaimana? Dia nak perenyek. Dia tak sewi orang puji sampai dia buat kereta buruk. Dia tak sewi orang puji dia. Dia nak lagi dipuji. Buat kereta buruk dia nak kata loh, pada kita dia buat kereta buruk pia jeling tengok ada. Orang tengok dengan tak clear. Apa tak? Buat kereta buruk, beli kasih ber pula, ya berkeping tak ada. Baju pula oleh belakang cari. Kenapa? Karena mereka ini ya tak ada nak kepada puji orang. Dia tak ada nak orang puji. Sampai tu dia boleh beda. Kita tak boleh, kita nak lagi ke orang weh. Kita dah nak lagi. Pakai amor nak lagi. Kau dulu kita pun. Apa? Sebab kita kena duduk dua. Dengan orang pun kena duduk. Dengan manusia pun kita kena duduk. Kita kena kerja dua. Nampak? Cuma ke bagi. Bak dunia gini dengan orang. Bak akhirat ku gini. Kita jaga ambil bak akhirat. Sebut kata ria ada royak dah ke. Ria ni bak akhirat. You kena reti hati. Bukan bak dunia. Bak akhirat. Dok mau ibadat sekarang ni. Kerana ria ni dia kelekot ni. Bak wak kereta. Ku kena orang nak bersakut dengan agama. Dosa nak tahu kereta. Jadi buat bila kau tu. Tapi ahli tasawuf bila apa tanggut tu. Dia tak sewi orang puji nak perenyek. Dia ni nampak kata dia huduh. Payah juga tu. Kalau kecek kau dalai lagi pun tak boleh lagi tu. Nak diri nak. Kacau pakai gini. Nak wik orang. Nak tu pun tak mau juga tu. Payah. So kacau kita pun kita tak siapa. Nampak tak? Kita pergi sekirat dulu. Kau pergi dulu. Kelas satu ya kita ni. Habis. Katanya maka bagi menghilangkan riya. Cara nak waktu baik sifat ria tu baik ni. Hendaklah musannaf kita ajar. Hendaklah kita ni dihilangkan sebab-sebabnya. Ya kena waktu baik sebab tu. Sebab nak kepada orang puji. Sampai tu sebab kita baca dak mengaji kitab Matan Al-Ajurumiyah. Kitab Matan Al-Ajurumiyah kita baca semua al-kalamu huwal lafzu al-murakkabu al-mufidu bil wad'i wa aqsamuhu salasatun. Kita dah baca dah. Maklumlah kita biasa ngaji pon kita usah temu laka apa itu tu. Kata tua kita ni, tua kita hamba nama Muhammad Al-As-Sanhad ni nama dia. Yo kare kita ni biasa. Kare al-kalamu walabzu kare kita. Marilah hati dia. Aku tak ikhlas ke kena. Dia takut. Takut nak orang tahu kata pandai. Takut orang mau tahu kata Allah. Nampak tak?
Dia takut sangat dia buat kena. Sejarah dia. Dia ambil kitab matan Al-Ajrumiyah dia ni. Dia soyok. Dia soyok. Pun cebab dia tulis. Dia soyok lah. Dia apa cukup lekat. Dia pergi patah. Dia pergi patah. Dia kata, ya Allah, kalaulah kitab ku kagai dengan tidak ada keikhlas. Kalaulah kita aku tidak ada ikhlas, bukan ku nak kepada orang puji ku nak kepada orang gini-gini, ya Allah, memintalah ya Allah, memperacur kita aku jangan ada sepak bila. Odemu soyok lepas dalam. Siapa 7 hari kita ada bertamu takut semula. Hak dia soyok tu kita takut semula. Tak nak apa? Tak nak kata kita ni mu ikhlas mana apa ku nak sebar. Cuba kita tengok mana sekolah, mana pondok kita ni tak ada lah ni. Pondok mana atik kita mata dunia tak ada. Sekolah mana atik mata ada dunia tak ada. Kena ada. Kenapa? Keikhlas dia ni hati dia benar sungguh. Dia nak kepada keredaan Allah, dia tak nak kepada keredaan manusia. Apa nama? Habis tu kita macam jemiah tak boleh baca beli wi ada dalam rumah hati tak apa dah. Mek benar berkat tu dalam rumah kau kata. Wi ada kau kata. Benar berkat ni. Nah, habis kata. Kalau gitu, gapo we nak we sifat ria tu bek ni kena gapo? Kena we benar sebab ni. Sebab nak kepada orang puji. Kena waktu bek ni. Sebab nak kepada sebab takut pada orang celah. Kena waktu bek ni. Gapo lagi? Sebab daripada gapo mau kita panggil? Tomok kepada keharta benda ni nah. Kalau gitu apa kata? Hendaklah diingat. Kita kena ingat gini weh. Ingat gapo? Bahawa suka dipuji. Kata kita nak kepada orang puji-puja kita ni lagi pulanya takut dicela itu. Dua-dua tu ke merupakan racun yang membinasakan pahala amalannya. Tu pengen sebagaimana racun untuk nak putus pahala amalan kita. Moleklah buat tu. Tak ada ke? Molek, semaya molek. Tapi semaya kita ni orang nak kepada orang puji. Sebab kita sedang semaya dalam masjid Allah hawa tahu kata orang ramal di belakang kita nya jadilah. Kok orang tak ada adalah tu kali. Bok orang tak ada adalah noli. Bok kita semaya pak tahu kata ada orang di belakangnya marilah hati kita. Ayat tu dah tengok ku tu. Tu kok watarti wal tamakninah wal qiyamu. Allahu akbar. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Moga hati dak mikir ni. Hati dak ada ni. Ada. Falak laki dah tengok ku ni. Allahu akbar. Kalau lelaki dah tengok aku lelaki ya atau aku malam. Sami Allah. Buat ada orang. Sayangullah. Tu kau tak ada orang. Kenapa boleh buat apa tangan tu? Muka orang nak tengok. Nampak tak? Muka orang you jadi. Bebel betul juga. Allah salah ben orang puji ni kau siap kerang speaker dia tak jauh dah. Orang pemuji mi ada dia kena reti juga orang tawa mi ada ni pun dia kena pandai. Apa kita pergi mau orang bukan pria nasi pria ni bukan pria nasi. Pergi siapa pak saya kau mari makasih dulu kita kena reti dia tawa ada. Bukan pria pukul 3 petang orang tanya makan nasi. Kita pergi rumah ni mampu tu siapa apa Allah tak lama makasih lu dah ya tawang ada yo kita ni bodoh tak reti ke yo kena reti dah bukan pria dia nampak tak cuba juga kita ke bomo ni pun kena reti kita ke bomo kita bomo ada orang mari rumah kita ke selalu kita siuk nampak tak? Ya ada orang sakit-sakit memang kita. Bapa Allah sakit tekak apa banyak orang dah weh. Bapa tu lah siuk kita pun mek lah kasih be. Bismillahirrahmanirrahim. Hadap malah hunyo-hunyo bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli. Kita kata pada. Kita tanya ya.
Puasa nanti kita tanya. Dia kata no, alhamdulillah tu mai ya dulu ya kau dulu. Ya kena geti kata. Pak kita bodoh, pak kita siuk apa ingat pak lek oyak kau ke? Ya tu mai kita siuk dah. Hingga lalu ni tuai dah sini. Tak tanya. Lah, orang dah sedar lah kau tak geti ke. Ya baru dok mai, ya pega kita. Tuai ni ya pega kita. Lah we ya alhamdulillah tak sono tahu dah sengopo kali tak ada gambar apa kita kena ngerti kata kita betul buat sungguh sangat ni gap sungguh bak siuk pagi oyak ko lo ya dah hingga ni tanya tuai kat sini ni jadi tanya ngerti bila nak cerdik kata ya baru nah mau urat ya temu kita pak ya becak kita ya temu kita karing gana apa tarak tu sedemes sikit ya mai pak ya pegang urat kita ya becak aduh kita bawa ya lepas pak saya nanti tak song kita nak tak ada seropo kita pun kena royak rasa segar sikit ya segar tu segar hak pelau mu salah bersungguh sangatlah ni jogi royak orang dah tu tengok Abu Karim marai kita pecah sikit segar jadi tanya geti tu deh habis kata nah tu berbenasa kepala amanah sudah weh katanya ingatlah bahawa Allah yang memberi ganjaran bukan manusia ingat itu hak kita dah buat lah ni hak kita dah semaya hak kita dah ibadah hak kita apa saja ni ke Allah Ta'ala joyo yang bagi balasnya lain pada Allah walaupun dia nampak kita semaya tengah malam walaupun dia tahu kata kita sedekah sekalipun dia tak boleh beri gapo kali nah cukup sekadar terus sumaqal lobo makanan wallahu a'lam. Alhamdulillahi rabbil alamin astaghfirullahal azim. Silakan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kalau dalam sekiranya untuk buat dalam takut berasa enak saham dia dalam sekiranya kita akan buka pintu saham dia ada dalam cong bagi pet bersupo nah dalam cong bagi toto pun sama yang mana berasa enak saham nak kongsi boleh melalui akaun bank duk dapat tu dah takut berasa enak saham nah kalau gena apa? Takwim kali gede siapa dia hok dapat tak dapat takwim lagi dah. Jadi ambo ni buat kita takwim pula hari ni dah. Takut magai bagi siapa dia tak dia nak ambil tu boleh dah. Ambil takwim duk dapat tu dah. Takwim boleh poso dah. Apa tu kalau tak cukup ya ada lagi dah kereta tu. Apa dah? Ada lagi dah kereta dah. Apa siapa dia berasa nak kepada takwim, ponok Fakhriyatur Rahmaniyah cakwah dah. Ponok Fakhriyatur Rahmaniyah cakwah untuk cedek boleh poso ya lah dah. Untuk cedek boleh poso, boleh tahu waktu, boleh tahu masa. Lepas tu tulis dengan doa, tulis dengan fadilah di bawah tu. Lagu kita apa ni? Nah, cedek je. Lepas tu amal letak gambar amal so situ dah. Letak gambar apa tu? Rumah mana ada hatu dah potok mah lari tu. Letak gambar tu nah. Baik nah. Soalan mak. Rong, ada apa lagi ni? Gana-gana? Zakat mah. La ni mah dia mah ni skop 70. Nah, skop 70. Payah dah kira harga mah ni cuk berapa 5 cuk ni 5 kop. Kira 5 cuk ni 5 cuk ni. Pak kira ambil 70. Deh 70
Kok 70. Capo 70 dengan 5 kok ni jadinya mana? 300 apa? 350. Reti katanya nisab pada tahun ni kan kena duduk di mana weh? Jawab katanya duduk di 350. Tak siapa ni 100,000 tak kena keluar zakat. 200,000 tak kena keluar zakat. Kena duduk di 350 tu nisab dia duduk situ. Baru boleh keluar zakat. Gana-gana? Masalah puasa ni 500,000 tu kena keluar pada mana? Di mana situ? Kalau kena kira ni 300. Kalau ada payah 350,000 nah 100 2,500 tak ada 8,000 tu 8,000 nah 8,000 ya zakat ni ya sikit ya nah kita ya bila kata berasa banyak nah kita je berasa ya mengikut kerja kita dia mengikut di atas kerja kita pahala ni kena zakat je bagai mahal ke dia naik kono dia bagai naik kono maka zakat ni yang mengikut di atas harga mah dia kira di harga mah kita sekarang mana kata kita menega kalau boleh 100,000 tak nak keluar zakat lagi lah muka tak siapa nisab dia gitu mana boleh 100,000 lah ni pun susah lah kita kira mari sampai tu bagi orang yang kerja boleh 300,000 lebih ni kena syukuri banyak lah bukan syukuri banyak dah 8,000 itu kita dah 8,000 dah lagi pong ya tu kita tahu dia ni makan pong kita kacau duk pong dia baik ya asalnya puji ni ada tu dua ada puji bawa kepada jadi haram dan ada puji yang membawa kepada jadi sunat balah mana puji yang membawa kepada jadi haram oleh kerana kita tahu dah kita tuai nak puji tahu dah dia ni dia kupang dia ku puji ya puji dia tak melek panggil pang nama dia kita tahu dah kita Zaid ni kalau ku puji dia pakai siap maka jadi sampai tu Nabi dia boleh puji sahabat dia dia tahu kan dia puji Sayyidina Umar dia puji Abu Bakar puji Sayyidina Umar lah anda weh Nabi kita puji Sayyidina Umar jika ada Nabi lepas padaku jika takdirnya dia ada lagi Nabi selepas padaku maka Umar lah Nabi tak kedeben weh tapi ya Nabi tahu Umar ni kau puji ya kau kena kau puji ya kau rebah sahabat kau puji kau rebah tak ada dah Abu Bakar lah orang bawah Allah Abu Bakar ni buat kata ya bawah dia semaya terima kasih ya Allah mujur muiku bawah ya Allah ya kok tu kita tak puji lepas mung tak ada dah orang dia dituk menel lepas ke mung tu siap terlupa dah lah itu puji mana yang bawa kepada haram puji yang bawa kepada kita puji dia kita tahu dia nak jadi terlupa ke diri orang ni maka haram bagi kita ni puji kalau kita nak main pang budak budak ni berani ni tadi dia lopak tadi dia nak pakai kayu balda tu haram tu berdosa tu kita tu nampak tak jadi penasa dia buku puji tu dia nak pakai kayu budak ni berani ni ni lagi dah like apa ya berani sekali budak pun tahu tu ya berani dah naik pamoteh lalu tadi dia tujuh tadi budak ni kakak dah atas kaki pihak berdosa kita ke mana ni tu puji tu tak lah apa kita kena kenal orang like apa ni kita kenal yang ni dia ku puji jadi kena yang kedua sunat puji gapo dia kita puji dia nak kau comel kan dia puji dia kau comel dia ni rajin maya tu kau kuat dia tak apa
Gapo weh? Nak ajar diri dia. Kita nak latih dia. Apa dah? Nak latih dia. Orang kita ni kadang-kadang kita ya ada orang kita dua golongan. Satu golongan yang gang dia kuat dengan orang kata. Ada juga. Orang kata dia bawa pada semangat. Ada. Kalau orang tak kata apa dia malah. Orang ya mau kita. Dia ni tak malah. Tunjuk kaca. Ada juga orang setara tu. Orang pesen tu. Yang kedua ada juga orang kita. Dia tak puji tak bergerak. Pengertian kita. Dia tiba tak puji malah jangan. Bawa kita puji. Mu ni jangan. Tu baru sedap sikit. Ya kena puji juga. Erti nanti pun kita tak puji dia. Waklah nasi mari kita makan, kita tak puji. Doklah tu. Terawih. Waklah nasi mari kita pak. Allah, mu biasa jadi toke masuk Malaysia kan. Tu kan. Esok beli ngap ikan apa sungguh dia apa. Engko ya kena ni. Maka tengok. Kalau puji yang bawa penuh-penuh usak orang, maka puji tu bawa kepada haram. Tapi kalau puji bawa kepada kebaikan orang, maka puji ni sunat, boleh pahala kita. Tu tak kita. Itu haram, main puji orang makan pong tu tak boleh. Nah, ada dalam terosak ni ya puji ya tu nak nyu. Oh, ya ni panah nak nyu jatuh kerbak. Tengok keadaan lagi. Biasa. Mana? Ada, tak ada berdosa apa. Dia tak tahu apa. Dia tak tahu nama oleh dia tu. Kenapa dah? Misal Zahid. Kita tahu dah kata Zahid ni. Deku puji jadi menaya dia ni. Kita pun puji. Oh Zahid ni gini. Dia pun jadi sungguh. Dia tak tahu nama. Dia tak ada berdosa apa. Kita ada berapa ni. Dia panggil cut cenuan. Kita kena buat sebab sama kita panggil. Nampak tak? Kita sebagai anak koci buka jalan ke mudarat tewek dia tu. Nah. Habis jangan kena buat mai. Tu pada kecek karung ke apa. Tu puji belaka tu. Bawa pada orang Tino dia jadi janguk aja seksi kita gitu mai. Nampak orang Tino tu pakai cut hamada. Kita gitu puji. Oh, ni kalau pakai side dia orang atau pakai baju nipis janguk mun. Yo klip pakai baju nipis sungguh weh. Hawa kita ni main puji ni. Nampak tak? Ya pakai baju lapuk mana dah budak Tino ni lapuk mana. Tapi hawa kita gitu buat rena, kita puji. Oh mu ni kalau pakai baju ketak ni jangan ya mu ni. Parun ni jangan lah. Mu kau kelik tak ketak sungguh. Tu kita dah berdosa. Kita buat hubak bagi dia tu. Habis tu reti apa? Reti kata nak puji orang ni kena orang. Maksudnya kita kena. Orang kita nak kata nak puji tu orang macam mana? Orang pesai mana? Jadi buat mai. Habis, lain lagi. Ya tu dia duk jual baju. Dia duk jual baju dia. Pak kita orang beli. Kita pergi siapa pak salih tu kita kata nak. Kita ukur tengok tuan kedai tu kata. Kita pun kena khabar lah. Tu dia bukan puji, dia duk pong. Nak kita perabi duit. Hok tu dia kena tengok. Keadaan episode ni dia kena tengok. Dia bukan puji apa, dia puji nak beli baju dia. Ya duk royak kita pun kena ada khabar lah. Kita pun kena khabar kata ya supaya sani lah. Supaya pecek-pecek orang kita pak tegas alahana weh. Wasa kena kita pun alhamdulillah asa segar molek beroyak ya. Lek tuai pecek orang ya kena cerdik juga. Tuai pecek orang pun nak cerdik. Ya ni gitu ya. Wis sama de lah. Ni kita ni dep pecek urat kita cia-cia walahana tak garing asarana kita pun rasa segar lek ni tak ada duk koyak dah. Dia tak ada kereta ni dia ni dia kena ada kereta kita kena beli baju kena beli pun kena ada kereta hak nu pedek dia pasal dia dah dia kita pergi masak kedai baju pa nak laku hak dia ngoyak kena tak so kita ambil baju pak tu tak susuk kan emu ni tak
Paksa dia pun kena royak lah. Oh molek kau masuk molek dengan tok ayah ni. Debok ni molek napa hebat napa. Tak kita lah kena ada otak. Mikir mek lah. Macam hijau ni teruk aku ni. Maksudnya ayat terkadang ada juga puji sebagaimana puji yang jadi harus. Gapa puji harus? Jadi puji sama kita. Sampai tu kita temu orang sunat kita puji di atas benda kebaikan. Idkhalus surur fi qalbil mu'minin ibadatu. Nabi kata idkhalus surur, mempermasukkan benda seronok dalam hati orang mukmin. Itu adalah ibadatun. Dibila kata ibadat. Nampak puji kan? Nampak jalan nampak sehat demo. Terpuji. Nampak tak? Kena nampak sehat. Pia tak sedap dengar kita kata itu. Sedap dengar tak? Dia kata itu. Nampak sehat molek. Nampak marah air muka segar tak? Terang goyah hak sungguh. Kena nampak kau pucat. Jangan ni nama. Sedap dah tak? Tak sedap dah. Apa itu suka ini kalau sur kecek hak molek. Cari hak molek kecek. Dah tak? Tinggal daripada kecek ke aib. Benar hak aib sah kecek. Kita tahu kata supaya hubel ya aib. Hubel dia benar aib. Tak ada pion nak. Macam mana kata benar tu aib. Terakhir dia tak kita rasa kena. Lah ni hubel dia tahu kan. Sedap kita kata lah mu hubel dah. Teratukar. Hubel tu giduk di mu nak rasa kena. Apa tak? Habis tu temu orang berhubel jangan mana berkecek. Ni jalan-jalan lepak. Jangan putih pira dah. Mu ni jangan putih pira dah. Budak lagi. Iyalah. Apa? So kecek benar ke cari hak molek. Walaupun dia jangan putih, walaupun dia berubah putih pak, gapo molek dia pakai. Je dia pakai. Kecek di je dia oi. Je mana molek? Segar juga kita. Ni kita pakai jam molek, kicik molek, wak tarosak molek, wak mutu molek dah. Allah hubah sikit ya di sini. Gerak atas situ. Cak kereta tua pak kita pun buat rosak nak pergi makan cek kau jam. Saya kata, nak dia mau nampak jam. Kacau bau minyak bahu sedap lah kita. Nak dia mau bahu minyak bahu kita bau. Cak siapa pak? Nah jangan putih dah. Allah, apun jadi tak ngerti dia. Cari hok lain Ya mau kita tak ada cumi. Kau pun suluh betul ya. Aku tahu dah. Apun jadi tak ngerti. Adalah apa sih? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma innaka 'afuwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Rabbana amanna bima anzalta minar rasul faktubna ma'asy syahidin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika والنار. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم افتح علينا أبواب الخير وأبواب السلامة وأبواب العافية وأبواب النعمة وأبواب الرحمة وأبواب البركة وأبواب الصحة وأبواب القوة وأبواب المحبة وأبواب المودة وأبواب العلم وأبواب الرزق وأبواب المغفرة وأبواب الجنة يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. صلى الله